Okey, baik. Untuk hari ni kita masuk bab yang baru. Bab yang baru, kita tak boleh lama sangat bab yang lama tu Okey, untuk hari ni nak pasang kipas tu. Kalau sejuk tak apa. Kipas je, lampu depan tak payah buka Okey. Jadi untuk hari ni kita nak tengok bab baru iaitu pembesaran dan pengecilan. Ni besar dan kecil. Kita pernah tengok dekat handphone kan? Saya ambil gambar skepin. So ni gambar awak. Ni, kan? Jadi kita boleh besar. Nak zoom, nak tengok, boleh. So kita nak besar ni, kita tengok sama ada besar secara nisbah sisi ataupun besar secara nisbah luas. Suka dia. Okay, kita nak tengok yang tu. Tapi kita tak naklah pergi jauh sangat, nanti lambat kan. Kita fokus sahaja. Okay, dalam bab GKT ni, grafik komunikasi teknikal ni, kita hanya belajar dua sahaja pembesaran. Dua jenis pembesaran. Kaedah dia, yang pertama sekali kaedah pembesaran apa dia? Kaedah pembesaran atau pengecilan sisi. Okay, ada dua jenis Yang kedua, kaedah pembesaran atau pengecilan luas. Untuk bab ni ada dua sahaja. Kecil dengan luas. Okey, apa yang kita nak fokus? Okey, kita nak fokus pada bentuk ni. Darjah 4, darjah 5, darjah 2 dia ada bentuk dia kan. Bila dapat je soalan macam ni, kita fokus kepada yang pertama sekali, setiap dia punya bucu ni mesti kita letak label. Okey, nak letak label, kita kena tahu mana satu objek, mana satu image. Asasnya kita mesti ada objek. Katakan ini objek. Ni asas dia. Objek. Setiap bucu mesti kita letak titik yang berlabel untuk kita faham. Okey, katakan kat sini A, sini B, C, D, E, F, G, H. Okey, setakat ni. Ni namanya apa? Objek. Apabila kita besarkan atau kita kecilkan, okey, tak kisah mengikut kaedah nisbah luas atau nisbah sisi, dia akan mesti ada satu titik yang bersentuh, yang sama. Titik fokus dia. Okey, katakan macam ni. Saya nak buat pembesaran nisbah. Ni saya agak je bentuk dia hampir sama kan? Sebab saya reka je. Yang berwarna biru ini kita panggil dia sebagai image. Hasil dia. Sama ada dia nak besar atau dia nak kecil. Itu adalah hasil dia. Label yang akan ada bila kita besarkan, sini akan jadi label B prime. Sini akan jadi C prime. Sini E prime dan seterusnya. Okey, setakat ni okey? Okey, cun, senang. Ini besar. Kalau saya buat lagi satu ke bawah, ni agak je agak je. Jangan korang kata tiba-tiba cikgu tak sama pun. Yang warna hijau ini, dia kecil kan? Tetap namanya adalah image. Okey, clear ni? Clear. Untuk kita realisasikan benda ni, kita mesti ada sebelum kita pergi tu, kita tengok soalan nombor 2.
pencontoh yang dikecilkan, lengkapkan darjah tersebut dengan menyatakan elemen. Ni elemen dalam pengecilan tersebut. Kita fokus hanya kepada elemen. Apa benda maksud elemen dia? Kita tengok P. Nampak ni P? Apa elemen P tu? P tu adalah garisan ni. Ni, mana garisan elemen dia? Ni. Kita daripada A pergi tarik. Macam tu. Setiap titik ni kita kena tarik. Okey, elemen ini namanya garisan pancaran. Okey. Semua ni Okey, elemen yang kedua Q. Ni Q, nampak anak panah yang tunjuk kat mana? A. Dia tunjuk dekat A ni, bukan tunjuk kat garisan ni Dia tunjuk dekat A. Apa itu A? A ni adalah pusat pancaran. Okey, seterusnya elemen R. Ni R. Dia tengok tunjuk kat sini kan, 4 dengan 5 kan. Okey, apa nama elemen ini? Nisbah pengecilan ataupun nisbah pembesaran atau pengecilan. Dia punya keyword dia adalah nisbah. Okey, pembesaran atau pengecilan. Disebabkan soalan ni dia dah cakap pengecilan, maka jawapan dia adalah nisbah pengecilan. Okey, kalau dia kata soalan ni adalah pembesaran, maka dia adalah nisbah pembesaran. Ini elemen dia. Boleh setakat ni? Dia ada berapa elemen? Ada 3. 3 ini wajib kita buat ketika masuk bahagian B, ketika kita melukis. Okey, untuk pembesaran dan pengecilan kita ada 2. Okey, kita ada 2, iaitu pengecilan sisi, pembesaran sisi ataupun luas. So dia kata nyatakan perbezaan antara rajah mengikut nisbah sisi dan nisbah luas. Sebelum kita nak tengok perbezaan, kita mesti tengok 2 benda ini. Ni. Ni. Okey, 2 ni Kita tengok objek dia, tengok segi kanan luar. Ni dengan ni. Objek dia sama tak? Mana objek dia? Tahu tak objek dia? Yang kecil ke yang besar? Kecil. Kenapa awak kata kecil? Jadi kita back to basic. Kita tak dapat jawab soalan berdasarkan gambar kan? Kita baca. Nyatakan 2 nisbah yang digunakan dalam pengecilan. So, yang paling kecil adalah image. Okay, so kecil dia adalah image. Jadi yang kecil ni, ini namanya image. So dalam ni yang kecil ni adalah image. Yang saya label sebagai warna hijau. Jadi ni adalah image. Sebab dia kata kecil kan? Okey, kecil. Okey, objeknya tak sama. Okey, tak sama, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Apa yang bezanya adalah kaedah dia lukis. Yang ni ada bulatan tak kat bawah dia? Yang sebelah sini ada separuh bulatan. So, letak dalam kepala, apabila ada gambar yang macam ni, terus kita boleh tahu ini adalah bab nisbah pembesaran atau pengecilan. Jika dia tak ada bulatan, ini namanya nisbah pembesaran atau pengecilan sisi. Jika dia ada separuh bulatan, maka dia adalah nisbah pengecilan atau pembesaran
secara ni